Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab 5 untuk pembentukan sebatian ion. Kalau sebelum ni cikgu dah ajar tentang pembentukan ion positif dan ion negatif. Di mana ion positif tu cation ion terdiri daripada 3. Okey, ni kita revise semula lah. Cation ion adalah ion positif terdiri daripada 3 jenis, iaitu ion 1 positif, 2 positif dan 3 positif. Ion positif ni daripada kumpulan 1, 2 positif kumpulan 2, 3 positif daripada unsur kumpulan 13. Okey, kemudian kita ada N ion iaitu ion negatif. Okey, ion negatif pun ada 3 negatif, 2 negatif, 3 negatif. Okey, ion negatif berasal daripada unsur kumpulan 17. Kalau 2 negatif, kumpulan 16. Kalau 3 negatif, kumpulan 15. Okey, kalau dalam kertas 2 akan diberikan jadual berkala unsur. Jadi anak-anak boleh refer jadual berkala unsur kalau blank. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama. Atom-atom berikut boleh membentuk sebatian ion. Lukis susunan elektron bagi sebatian ion yang terbentuk. Perkara pertama untuk kita melukis susunan elektron bagi sebatian ion adalah kita kena tahu kedua-dua formula ion bagi unsur tersebut. Okey, so kalau natrium, formulanya ialah Na positif. Formula ion dia, okey, unsur natrium, ion dia Na positif. Kalau unsur klorin, ion dia adalah Cl negatif. Ini kita sebut ion natrium. Cl negatif ialah ion klorida. Okey. So, kalau sebelum ni kan, cikgu ada ajar cara membina formula ion. Okey, iaitu kita buat kaedah pendaraban silang CHAS. Jadi, yang ni sama je. Okey, sama saja. Kita nak bina dia punya sebatian ion. Cuma yang ini kita ekstra, kita kena lukis. Okey, jadi awak buat pendaraban silang bagi CHAS. Na positif dengan Cl negatif. Jadi, kedua-dua ion ini CHAS dia nilainya 1. So, kita akan bawa CHAS untuk ion klorida sebanyak 1 di bawah natrium. Dan 1 ion natrium di bawah ion klorida. Jadi kita boleh selesaikan dekat sini. Kita akan dapat formula ion dia Na1Cl1 ataupun kita tulis NaCl. Jadi bila anak-anak dah dapat formula sebatian ion NaCl, kat sini bermaksud awak kena lukis 1 ion natrium dan 1 ion klorida. Okey, dia punya nisbah ion tu adalah 1:1. Okey, so kita akan lukis ion natrium dulu yang pertama. Awak lukis macam biasa ion natrium. Okey, ion natrium daripada unsur natrium, nombor proton dia 11. Jadi, susunan elektron adalah 281. Okey, 281. Ada kat dalam soalan modul muka surat 90. Jadi, lukis 281 untuk ion natrium. Macam biasa, kena letak simbol unsur dalam nukleus. Okey, petala pertama maksimum 2 elektron. Petala kedua maksimum 8. Okey. Untuk ion natrium, kita takkan lukis 1 elektron sebab sebab atom natrium telah melepaskan 1 elektron. So dia akan tinggal 28 sahaja. Bermaksud ion natrium tu telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kalau lukis 1 kat situ, dia tak stabil. Okey, sekarang kita kena lukis di sebelahnya ion klorida. Susunan elektron untuk ion klorida, kita refer dia punya nombor proton ialah 17. So, unsur dia, atom dia 287. Okey, 287 bermaksud susunan elektron belum mencapai oktet. Jadi, atom klorin menerima 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So, kita lukis ion klorida dengan susunan yang baru 288. Okey, 288. Jangan lupa kurungan dan CHAS negatif. Okey, so terbentuklah sebatian ion dengan formula NaCl iaitu natrium klorida.
Okey, itu untuk contoh soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan minta untuk membina sebatian ion bagi natrium dan oksigen. Okey, natrium dan oksigen. Sambil tu awak refer lah modul muka surat 90. Awak boleh tengok dia punya nombor proton bagi setiap unsur tersebut. Okey, natrium nombor protonnya ialah 11. Manakala oksigen ialah 8. Okey, jadi kita kena tahu dia punya susunan elektron dulu. Natrium 281 dan oksigen 26. Okey. Jadi kat sini, okay, natrium tu ion dia adalah Na positif. Na positif. Sebab apa Na positif? Sebab telah melepaskan satu elektron. Manakala untuk ion oksida, okay, oksigen unsur, ionnya kita sebut ion oksida. 6 belum oktet, so atom oksigen menerima 2 elektron. Barulah dia jadi susunan elektron yang oktet 28. Okay, manakala natrium tadi 28. So, O2 negatif sebab telah menerima 2 elektron. Dan kita buat pendaraban silang macam ni. Kita akan dapat formula untuk sebatian ion yang terbentuk ialah Na2O. Na2O. Kalau tadi kita dapat NaCl, maksudnya kita lukis satu ion natrium, satu ion klorida. Okay, sekarang kita dapat Na2O. Jadi awak kena lukis 2 ion natrium dan 1 ion oksida. Okay, right. Jadi kita lukis 2 ion natrium dengan susunan elektron yang baru, iaitu 28. Okey, ini adalah ion natrium yang pertama. Kemudian kita lukis ion oksida, dia berada di tengah-tengah. Ion oksida pun susunan elektron yang sama, 28. Okey, charge dia 2 negatif. Kita ada lagi satu ion natrium. Okey, kita apitlah ion oksida ni antara ion natrium. Okey, so macam itulah rupa susunan elektron bagi sebatian ion yang terbentuk, iaitu Na2O, nama dia natrium oksida. Okey, harap anak-anak boleh faham. Kat dalam muka surat 90 tu ada beberapa lagi soalan, boleh cuba buat. Okey, boleh cuba selesaikan dan boleh tanya saya kalau ada yang tak faham. Okey, sekarang kita masuk kepada penerangan pembentukan sebatian ion. Okey, penerangan ni memerlukan awak untuk menerangkanlah bagaimana ion positif terbentuk, ion negatif terbentuk dan macam mana sebatian itu terbentuk. Okey, kita tengok soalan 10 pada muka surat 93. Ini contoh soalan macam mana dia minta penerangan pembentukan sebatian ion. Kita baca soalan. Rajah 10 menunjukkan susunan elektron bagi atom T dan atom Q. Jadi diberi kat sini atom kedua-duanya. Maksudnya belum jadi ion lagi. Okey, atom T kat situ kalau awak tengok susunan elektronnya ialah 26, manakala atom T 281. So daripada sini kita tahu atom T belum mencapai susunan elektron oktet yang stabil dan atom T pun sama. Okey, maaf bukan atom T. Yang ini Q, sorry. Okey, so cikgu ulang. Atom T susunan elektron dia 26, atom Q susunan elektron dia 28. Satu di mana kedua-dua ini belum mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, belum capai sios lagi. Jadi macam mana untuk atom-atom ini mencapai kestabilan susunan elektron? So kita tengok macam mana cara nak menerangkan. Berdasarkan rajah 10, tuliskan susunan elektron bagi bagi atom T dan atom Q serta terangkan bagaimana sebatian terbentuk dan lukis susunan elektron bagi sebatiannya. So kat sini kita nampak ada dua soalan. Terangkan bagaimana sebatian terbentuk adalah soalan yang pertama dan kedua lukis susunan elektron bagi sebatian tersebut. Okey, untuk menerangkan pembentukan sebatian ion tak susah, awak kena ingat 5 ayat sahaja. Yang pertama kita akan beritahu susunan elektron bagi kedua-dua atom yang terlibat.
Yang kedua, ayatnya ialah untuk mencapai susunan elektron yang stabil ataupun untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okay, itu ayat kedua. Ayat ketiga pun sama, tapi kita repeat untuk atom yang berbeza. Okay, so kita teruskan. Macam mana cara nak menjawab? Okay, susunan elektron atom T ialah 26. Tadi kita dah discuss kat atas ni. T ni 26. Memang nampak obviously daripada dia punya gambar aja. Manakala atom Q ialah, banyak typo lah, 281. Macam ni kan awak tulis. Dapat dah markah. Okay, at least boleh tulis yang ini. Okay, ayat kedua ialah untuk mencapai susunan, okay, kita tengok dekat situ. Atom T. Atom T. Dan atom Q. Okay, sekarang dekat sini, kat modul ni, dia punya jawapan untuk atom Q dulu. So, kita akan explain atom Q dululah, baru atom T. Untuk mencapai susunan elektron oktet. Yang stabil. Kenapa cikgu kata oktet? Kenapa bukan duplet? Sebab atom Q, dia mesti melepaskan satu elektron ni supaya susunan ion dia 28. Jadi bila 8, kita panggil oktet. Okay, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom Q melepaskan satu elektron. Membentuk, jadi bila atom Q melepaskan elektron satu, dia akan jadi ion Q positif. Membentuk Q positif. Okay, macam tu je. So next, kita cerita tentang atom T pula. Atom T yang 26 tadi. So untuk atom T, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kenapa stabil? Kenapa oktet? 26. Atom T mesti terima 2 elektron, menjadikan dia 28. So 8 ni oktet. Okay, sambung. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom T menerima 2 elektron, membentuk, okay, ion dia kalau dah terima 2, T terima 2 elektron, akan membentuk T2 negatif. Okay, jadi awak tulis macam tu. Sekarang kita dah ada 2 jenis ion. Kita ada ion Q positif, T2 negatif. So kita ulang balik. Okay, Q positif dan T2 negatif ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Ini memang khas untuk sebatian ion sahaja. Bila dia sebatian ion, ion-ion ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okay, wajib tulis. Okey, ayat last. Kesimpulan. Ikatan ion terbentuk sebatian ion. Okey, kat sini awak kena masukkan formula. Jadi macam biasalah kita akan buat pendaraban silang cas. Q positif, T2 negatif akan membentuk Q2T. Okey, macam itulah cara menerangkan pembentukan sebatian ion. Bila kita dah dapat formula bagi ion ni, Q2T, soalan minta kita lukis susunan elektron. Jadi awak kena lukis 2 ion Q positif, 1 ion T2 negatif. Okey, jadi kita lukis. Satu cas yang negatif tu kita akan letak di tengah-tengah lah. Okey, T2 negatif tadi. T berapa? T28. Okey, T28. T, charge dia 2 negatif. Okey, manakala Q kita ada 2 ion Q positif. Okey, so tukar ni jadi Q. Q pun 28. Jangan lupa letak kurungan positif. Kurungan positif. So kita dapat kat situ lah Q2T. Q2T. Q2T1. Okay, so macam tu. Alright, so untuk soalan-soalan lain yang bentuk dia sama macam ni, cikgu nak korang cuba buat sendiri. Okay, terima kasih semua. Bye-bye.